Ya, kalau agak panjang nanti mungkin kita sebelah petang kurangkan pada 15 minit. Ya. Ini yang telah dihantar kepada senarai yang telah dihantar kepada Tan Sri Speaker, dan kemungkinan ada senarai-senarai atau nama pembahas atau yang bermak yang belum menghantar nama dan juga berminat untuk berbahas. Sila Yang Mohd Pandan. Terima kasih Datuk Seri Yang Yang Mohd Pandan orangnya baik, bahasa pun jaga baik-baik. Terima kasih. Dua saat dah habis tu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Seri Yang Dipertua. Ini adalah tahun kedua kita membahaskan belanjawan yang dibiayai oleh GST dan diikuti dengan pelbagai potongan-potongan peruntukan. Sebab itu saya rasa tidak lagi perlu dibincang dan dibahaskan sama ada GST ini baik atau buruk kepada rakyat. Kerana saya yakin di sebelah sana pun tidak ada ahli-ahli daripada kerajaan yang berani menidakkan bahawa GST ini adalah satu beban kepada rakyat. GST ini adalah sebab kenapa kenaikan kos sara hidup dan harga barang yang terpaksa ditanggung oleh rakyat sejak 2-3 tahun kebelakangan ini. Cuma Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai alasan-alasan yang kini diberikan oleh menteri mengenai kenapa perlu diadakan GST. Menteri memberi alasan bahawa GST ini perlu dilaksanakan untuk menampung kehilangan sumber pendapatan daripada hasil minyak. Seolah-olah kerajaan selama ini sejak 1957, selama 50 tahun membiayai peruntukan dan perbelanjaan negara dengan bergantung kepada hasil minyak. Saya mula berkhidmat dengan Petronas sejak tahun 2003. Dan pada mula saya berkhidmat, pada ketika itu, harga minyak masih lagi belum naik mendadak dan masih lagi rendah. Harga minyak sebenarnya, yang saya ingin ingatkan kepada ahli Dewan yang mulia, harga minyak mentah mula naik mendadak sekitar tahun 2004. Sebab itu kalau kita lihat kepada perangkaan daripada kerajaan sendiri, hasil kerajaan daripada sumber minyak, dan yang ini saya ambil secara konservatif dengan mengambil kira hanya cukai petroleum, dividen dan juga royalty kepada kerajaan. Saya tidak ambil kira cukai syarikat. Saya tidak ambil kira duty export. Saya tidak ambil kira cukai jualan. Saya hanya ambil kira 3 saluran pendapatan saja. Hasil sumber minyak kepada kerajaan persekutuan pada 2004 ialah 16 bilion. Kemudian pada 2005 dia naik kepada 23 bilion daripada 3 sumber yang saya sebut tadi. 2006 29 bilion. Dia mula-mula betul-betul naik mencana ialah pada tahun 2008. Kemudian yang betul-betul menikmati durian runtuh daripada hasil minyak yang naik ini ialah Yang Amat Berhormat Pekan. Apabila beliau menjadi Perdana Menteri dalam tahun 2009, hasil minyak daripada cukai petroleum, dividen dan royalty telah mencecah 62 bilion setahun. Kemudian 54 bilion. Kemudian 67 bilion. Kemudian 62 bilion. Kemudian tahun lepas 40 bilion dan tahun 2016 dianggarkan 29 bilion. Saya nak ingatkan. 2015 kita mula laksanakan GST, 40 bilion hasil daripada sumber minyak. 40 bilion itu jauh berkali-kali ganda lebih tinggi hasil sumber minyak daripada tahun 2003, 2002, 2001, 2000. Tahun ini, tahun 2016 ini, 29 bilion yang dikutip daripada sumber hasil minyak, jauh lebih tinggi daripada tahun 2004, 16 bilion pada ketika harga minyak mentah mula naik. Maknanya Datuk Seri Yang Dipertua, di antara tahun 1957 hingga 2003, sumber pendapatan kerajaan persekutuan daripada sumber minyak adalah sangat sedikit. Tetapi kita tak perlu pun melaksanakan cukai GST dan menyebabkan orang miskin, orang cacat
anak-anak, pelajar sekolah, mereka yang pencen dan tidak berkemampuan terpaksa membayar cukai seperti sekarang. Pada kala walaupun Yang Amat Berhormat Pekan mengatakan harga minyak mentah dan sumbernya sudah susut, sebenarnya jauh berkali ganda lebih tinggi daripada sebelum-sebelum itu. Sebab itu Datuk Seri Yang Dipertua, kami di Barisan Pembangkang berkali-kali menegaskan masalah utamanya ialah bukan soal sumber pendapatan kerajaan. Masalah utamanya ialah perbelanjaan yang tidak terkawal sehingga menyebabkan pembaziran yang akhirnya rakyat tidak tahu ke mana pergi wang itu. Saya bagi contoh, saya bandingkan 2003 sebelum kita mula mendapat hasil minyak yang banyak dengan 2016. 2003 berbanding 2016, perbelanjaan untuk keselamatan dalam negeri, polis, APMM dan yang lain-lain telah meningkat sebanyak 2 kali ganda. Cuba tanya pegawai polis, cuba tanya rakyat, apa yang berbeza sangat sekarang 2016 dengan 2003? Ada Robocop ke? Adakah kita rasa keadaannya cukup baik berbeza kerana kerajaan telah membelanjakan 2 kali ganda daripada 2003 ke sekarang 2016. Yang paling saya terkesan ialah pendidikan. 2003 19 bilion kerajaan belanja. 2016 52 bilion. 3 kali ganda naik. 2 kali ganda. 19 ke 52 hampir 2 kali ganda. Mana pergi wang ini? Dan yang paling penting yang perlu diperhatikan. Taiping nak tanya, Taiping? Ya, Taiping. Terima kasih Yang Berhormat. Saya cuma nak tanya kepada Yang Berhormat Pandan. Mengikut jawapan yang saya perolehi dari Menteri, hasil minyak daripada Petronas telah dibayar kepada Kerajaan Barisan Nasional sebanyak 774 bilion ringgit. Saya pun mahu tahu di mana duit sudah pergi. Dan adakah Pandan setuju supaya Akta Pembangunan Petroleum tahun 1974 Seksyen 4 dipindah kerana kini akta yang ada hanya memberikan kuasa khas kepada satu orang saja untuk tahu di mana duit minyak kita, iaitu Perdana Menteri. Ini adalah salah dan bercanggah dengan prinsip ketelusan. Setuju Yang Berhormat Pandan, akta ini dipindah dengan segera supaya duit minyak betul-betul digunakan untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping, saya setuju dan saya akan ulas sedikit mengenai jumlah wang itu di akhir ucapan saya selepas ini. Baik. Yang saya nak tumpu sedikit lagi ialah dari segi lain-lain perbelanjaan. Dia dalam mana pada perincian dia akan ada satu yang dia bubuh semua kat dalam tu. Lain-lain perbelanjaan 2003 21 bilion, 2016 telah naik 70 bilion. Apa yang banyak sangat lain-lain perbelanjaan ini? Ahli Dewan semua tahu, lain-lain perbelanjaan ini ialah belanja menguruskan hutang, faedah yang kita bayar, wang yang kita terpaksa peruntukkan kerana kerajaan dalam keadaan mendapat durian runtuh daripada hasil minyak yang banyak, dia tambah lagi hutang yang menyebabkan wang minyak itu akhirnya terpaksa digunakan untuk membayar hutang yang tinggi. Sebab itu Datuk Seri Yang Dipertua, saya nak ulang sekali lagi, soalnya bukan soal tidak cukup sumber pendapatan. Soalnya adalah perbelanjaan yang tidak terkawal. Dan kita boleh lihat dari 2003, semasa Tun Dr. Mahathir meninggalkan kerajaan, perbelanjaan mengurus kerajaan hanya 75 bilion ringgit. Semasa Yang Amat Berhormat Pekan sekarang enggan meninggalkan kerajaan walaupun disuruh, dia akan berbelanja 215 bilion ringgit untuk menguruskan kerajaan tahun 2017. Saya nak ulang dan tanya sekali lagi, apa yang berbeza? Adakah kita ada universiti-universiti yang baru? Sedangkan kali terakhir kerajaan ini membina universiti awam ialah lebih 10 tahun yang lepas. Dan untuk 5 tahun akan datang tidak ada universiti awam yang dirancang. Mana pergi perbelanjaan 3 kali ganda meningkat? Mana pergi hospital? Hospital masih terkebelakang. Pergi mana-mana wakil rakyat akan tanya bila nak ada hospital baru di kawasan saya. Sedangkan perbelanjaan naik 2 kali ganda.
Mana pergi wang yang sepatutnya digunakan untuk bekalan air di Sabah dan Sarawak? Yang kita hanya tengok hanyalah wang di bawah katil, paipnya tak ada. Mana pergi wang dalam keadaan segala-galanya dipotong, Datuk Seri Yang di-Pertua? Sebab itu, soal ketirisan dan pembaziran ini perlulah diambil kira dengan mendalam, dan saya dengan beberapa rakan di National Oversight and Whistleblowers, Datuk Seri Yang di-Pertua, telah membina satu model matematik untuk kita menganggarkan sebenarnya berapa ketirisan perbelanjaan kerajaan setiap tahun menggunakan data-data dan penemuan audit oleh Ketua Audit Negara. Dan model matematik kami yang telah disemak oleh akademik secara jelas meletakkan bagi tahun 2014 pembaziran kerajaan, bukan rasuah, ini pembaziran yang patut beli RM10 tak kutip duit. Pembaziran diletakkan pada kadar 15.2%. Sebab itu, kita perlu terus prihatin dengan segala jenis perbelanjaan oleh pimpinan kerajaan, walaupun saudara, sahabat-sahabat daripada seberang sana bosan mendengarnya. Sebab itu saya tak pernah jemu bercakap tentang jet. Kerana jet yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Pekan dan isteri Yang Amat Berhormat Pekan menelan belanja yang besar. Saya persoalkan 5 bulan yang lepas, semasa pilihan raya kecil Kuala Kangsar, kenapa kerajaan membelanjakan wang untuk menyewa satu jet peribadi khusus yang kebanyakannya digunakan oleh isteri Yang Amat Berhormat Pekan. Saya tanya lagi dalam Dewan ini, tetapi Yang Berhormat Menteri yang terlibat tak mahu jawab. Jadi hari ini saya nak tanya sekali lagi dalam Dewan, Datuk Seri Yang di-Pertua, kenapa anak tiri kepada Yang Amat Berhormat Pekan berada di atas kapal terbang yang dibiayai oleh kerajaan dalam lawatan Yang Amat Berhormat Pekan ke China sekarang ini, semalam? Saya dan saya pasti rakyat Malaysia di luar semua ada paparan skrin daripada laporan RTM. Sudahlah jetnya mahal, kami kena tanggung, kemudian dia bawa pula anak tiri dia yang satu dunia tengah cari mengenai wang 1MDB. Saudara Riza Aziz ini tidak boleh diberi layanan istimewa menggunakan harta rakyat seperti ini. Beliau sepatutnya ditangkap dan disoal siasat. Sebab itu kalau kita ambil 15.2 bilion daripada perbelanjaan 15.2% kadar pembaziran yang dianggarkan mengikut model matematik daripada 200 bilion yang diperuntukkan kepada Yang Amat Berhormat Pekan, pembaziran 15.2% daripada 200 bilion peruntukan ialah sebanyak 30 bilion. Apa signifikan dan pentingnya 30 bilion ini? 30 bilion inilah jumlah yang dikutip oleh kerajaan dalam bentuk GST tiap-tiap tahun. Maknanya kalau tidak ada jet, kalau tidak ada anak tiri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri naik jet, kita tak perlu kutip pun GST. Cukup dengan kita kawal perbelanjaan dan rakyat tidak perlu bayar cukai. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ada 6 minit yang terakhir ya. Seberang sana ada soalan? Tak ada. Saya